Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So guys, selamat datang ke YouTube channel. Macam biasa, korang jangan lupa like, subscribe, komen, share, titik. So, aku nak buat macam biasa lah. Korang boleh baca tadi kat atas dekat thumbnail. Okay. So, macam aku nak makan Maggi carbonara. Yang aku dah pernah buat dah yang video sebelum tu. Yang apa tu, video yang aku buat dengan akak ipar aku tu dengan bunga tu, anak buah aku tu lah ni. Ini kau boleh tengok kat screen. Kat screen, okay. So jangan lupa like, subscribe, comment, share, ting. So guys, jom kita masak Maggi carbonara. Sekejap aku pergi ambil ya. Okay guys, kita dah sempur dah. Ni dia. Lepas tu dia punya serbuk tu aku tak letak ya. Dia punya serbuk tu aku tak letak. Aduh. Serbuk dah letak ke tak guys? Sekejap sabar ha. Okay. Kau boleh biasa. Ini serbuk. Ini tak serbuk. Okay. Yang mana dipilih? Pilih yang pilih. Okay guys, ni letak serbuk je lah. So, macam budak bongok. What? Letak kita masak lagi bebek tak. Aku ada bebek sangat. Okay, jom kita masak. Let's go. Okay guys, aku lupa nak tunjuk korang. Kita akan letak ni. Kita akan letak cheese. Wow. Sama ada yang ni adalah aku letak cheese. Ini 31 je dengan PKS aku. So dia tengah keras. Kau nampak ni? Ada beku-beku lagi. Dia tengah keras. So kita biarkan dulu. Kita letak sini. So jom kita masak Maggi. Let's go. So kita ambil ni. Apa tu? Kita ambil ni Sekejap macam ni. Kau letak dulu guys. Kau boleh tengok aku kan? Okay, kau boleh tengok aku kan? Sabar ya. Sorry guys kalau agak masalah tak menyenangkan korang je. Okay. Relax guys. Ini YouTube je. Okay. Let's sabar. Ni nak buat rocik ya. So kita masak okay. Sabar ya. Susah lah pula nak buka ni kan. Sabar. Kau jangan jatuh. Hampir jatuh guys. Asap. Okay, ni dia punya serbuk. Panas. Sakit. Dadah, ini dia. Aku tak boleh. Ni dia. Lebih sangat nanti terjatuh pop. Sekejap aku nak ambil mangkuk. Sabar. Guys, macam ni je lah. Biar korang boleh nampak kan makanan aku dekat sini. So je kita tuang. Let's go. Sabar. Jom. Jom. Kita letak. Sabar. Boleh nampak aku. Kita masukkan dia punya dulu. Aku pakai stand ni guys. Okay, sabar. Dia. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kau lapar. Sabar. Ya guys. Benda lah aku ni. Macam awam betul lah. Orang Melaka memang cakap macam tu guys. Aku tiru kat abang Aki Zulkifli. Abang Aki Zulkifli kan orang Melaka kan. Wow, betul. Macam tu kan? Betul lah. Siapa kat sini orang Melaka? Cuba komen ke bawah. Sedap. Bau dia dah start masuk ke hidung aku guys. Kurang ajar. Dia punya sebut tak banyak ke tak sikit? Tak sikit je lah. Aku tak suka manis sangat. Let's go. Kita goncang. Ini nak kasi. Boleh ada macam ni. Ini nak kasi. Ini nak ada kasi. Oh lupa aku ni apa tu? Cheese. Sekejap aku ambil cheese. Sabar. Okey, kita ambil cheese kita. Sabar. Sabar panjang pula. Ya. Oh, ada cheese guys. Kita letak ya. Macam tu je. Okay, dah
siap. Let's go. Okay, aku dekat luar. Okay, lupa ada aurat aku. Ini belakang rumah aku, tahu tak? Ini belakang rumah aku, tahu tak? Ini memang belakang rumah aku, tahu. Aku takut orang tengok aku. Malu aku, Kita tak tahu, jom kita buat. Okay, ini ayah aku. Takut aku macam macam tu, macam neraka. Okay, jom kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Malu lah aku. Woi, ada kucing aku, guys. Woi, sini. Kita betul. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada buat mukbang kat luar. Aku letakkan banana tu sikit je, guys. Tak apa-apa. Aku suka makan pedas demi mukbang. Okay. Bismillah. Pedas weh. Pedas. Pedas weh. Saya kita minum air. Habis je. Macam orang tengok aku lah. Malu dah aku. Ada bunyi motor, guys. Sorry. Lelai. Sama minum air tu. Pedas. Sudah memang pedas. Dah lah baju putih ni. Ni dia, cheese dia.
bye. Bye, okay.